botol yang I nak tolong you mix and match, boleh tak? Oh, you nak mix and match? Boleh. Sini I tunjuk kat you. Okay, I nak dia macam comel-comel girly macam tu. Warna gedik-gedik. Gedik-gedik. Okay, I faham warna gedik-gedik. Okay. So, kalau warna gedik-gedik, kita mula dengan warna ni dulu. Okay? Okay. Ini gedik-gedik ni warna. Nampak macam boy. Faham? Cuba Okay. kalau kita macam lain sikit warna dia. Warna lain sikit. Okay, kita letak pink okay? Oh, okay. Okay, pink so cute. Okay, so dia gedik so kan? cute. Very girly. Kan? Yeah. Okay, kita try satu-satu. Warna. Oh, ya ini comel. Comel kan? I pun rasa comel. Okay, lain. Yang ni? Tak best lah you ni. Tak cantik. Okay, tak best. Next. Ini? Yang ini comel juga. Yang warna gedik. Betul. Faham sangat. Ini ni? Yang tak cantik lah. I rasa kan you kena do your job better. Faham? Sebab dia macam Better. Jom kita buat better. kita buat better. Yang ni comel tak? yang ni comel juga. I rasa orang memang suka warna macam latin ni tau. Oh ya? Last customer minta mix and match. Dia kata ni cantik. Oh. Yang ni warna kuning. Alah, warna kuning ni dia macam Faham? Ramai orang tak suka warna kuning, tak gedik. dia kata dia macam dia warna gedik tapi dia macam tak gedik gila. Macam tu. Ni cantik juga tapi macam tak cukup gedik. Tak cukup. gedik. Dia Okey, macam warna faham. kuning tadi. Tapi warna kuning ni dengan warna kuning ni lain kan? Lain. Yang ni macam cantik. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Oh, you rasa gedik. Okay, I nak yang tu. I rasa I nak yang ni dengan yang ni. Terus okay, dia jadi. Okay, yang warna lain tak nak? Boots. Boots. Okay. Boots ni nak warna apa? Warna gedik. Warna gedik kita tak warna lah, babe. Warna gedik kita ada warna ni gedik. Itu pun kita just tunjuk colour je, tak boleh masuk. Mana lagi? Kalau cerita I nak ni lah. Tak apalah warna kuning sama. Warna gedik. Ni gedik sangat sebenarnya. Oh, tu lah. Sorry. Tak apa, tak sengaja. I will do my best. Okay. Okay, jom.